Mengaku ni satu kemahiran yang penting tuan-tuan untuk menguruskan cabaran kehidupan. Apabila kita bercakap tentang untuk keluarga, anak atau keluarga menghadapi kesusahan, maka ibu bapa perlu mengakui kesusahan anak, bukan menafikan perkara tersebut. Ya. Apa-apa kesusahan lah, dari segi material ke, dari segi emosi ke. Kalau suami isteri ada kesusahan, yang ini mungkin susah dari segi emosinya, mungkin ada masalah di tempat kerja ke, masalah apalah, maka jangan dinafikan perkara tersebut. Jangan dinafikan. Ya. Mengaku ni satu kemahiran yang penting tuan-tuan untuk menguruskan cabaran kehidupan. Mengaku je dulu. Daripada surah Yusuf, bahawa mereka mengaku sahaja. Mereka mengaku sahaja bahawa mereka ini berada dalam keadaan yang amat susah. Ya. Maka kesannya apa? Nabi Yusuf kata apa? Tumma fa'altum bi Yusuf wa akhi id antum jahilun. Ya. Bila sudah pun mereka mengakui, maka Nabi Yusuf pun mulalah nak bawakan kepada solution.